Video viral minggu ni buat ramai tersentak. Seorang ustaz di madrasah di Sabah pukul pelajar guna helmet dan sepak depan-depan. Lepas tu ada pula yang defend. Budak sekarang degil, nak kena tegas lah sikit kan. Tapi soalan dia, bila disiplin dah jadi abuse, dan kenapa kita masih normalize kekerasan sebagai cara mendidik? So mari kita clear sikit. Undang-undang Malaysia ni sangat jelas. Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 31-1A, mana-mana orang yang expose kanak-kanak kepada bahaya fizikal boleh kena hukuman penjara sampai ke 20 tahun. Tambah pula Kanun Kesisaan Seksyen 324 sebab guna senjata berbahaya. Dan dalam kes ni, helmet ini bukan main-main. Walaupun pelajar tu umur 18 tahun ke atas, legally mereka masih dilindungi. Dan tindakan tu dah cross the line dah dari disiplin kepada penjenayah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah mentaliti masyarakat kita. Ramai yang komen, budak sekarang memang kurang ajar, pukul sikit tak apalah kan. Wrong. Kajian psikologi dah lama buktikan hukuman fizikal tak buat anak jadi lebih baik. Malah boleh sebabkan trauma jangka masa yang panjang, aggressive behaviour dan hubungan toksik dengan authority figures. Sweden dah haramkan dah corporal punishment sejak tahun 1979 dan data menunjukkan kadar jenayah juvenile mereka turun drastik. Jadi kenapa kita percaya violence is the answer? Yang betul-betul membimbangkan adalah ini madrasah swasta tau, berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Meaning ada oversight. Tapi kenapa benda macam ni masih berlaku? Sebab kita tak cukup serius dalam train educators on positive discipline techniques. Kita still start dengan mindset lama. Takut adalah rasa hormat. Salah tu babe. Padahal respect is earned, bukan dipukul. Lesson dia simple. Disiplin tanpa dignity is just bullying with authority. Dan kalau kita nak bangunkan generasi yang sihat mental dan emotional, kita kena start dengan cara kita treat mereka. Malaysia can do much better. But first, kita kena acknowledge yang sistem lama ni dah outdated. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward.